Okey, hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Jumpa lagi dalam channel aku, Zamani YTC. Macam biasa, aku Zamani dari Zam Machine Garage dari Pontian, Johor. Okey geng, untuk video kali ni aku nak ceritakan sedikit dan aku nak selesaikan masalah korang. Korang pernah kena tak bila bawa kereta, korang terlanggar bonggol ke, seperti bumper ke, skirt ke. Lepas tu jadi patah lah. Bila kuat sangat hentam, jadi barang tu akan jadi patah lah. Seperti contoh bumper, skirt, kap set motor, motor jatuh ke. Seperti contoh, aku ada satu sampel barang. Okay, untuk video kali ni aku nak bantu korang macam mana korang nak settlekan masalah bila cover set macam gini dah jadi patah. Korang nampak tak? Ini cover set ni dah patah. Okey, ini bukan tentang sekadar cover set motor je. Untuk barang kereta pun boleh buat lah. Seperti contoh bumper, spoiler, skirting, bumper belakang dan lain-lain lah. Okey, kebanyakan yang aku tengok kebiasaan ada orang yang pakai gam gajah untuk nak rapatkan balik patah tu. Ada yang pakai gam gajah, ada yang pakai tutan, dan sebagainya lah. Tapi itu adalah pendirian masing-masing lah. Kalau korang nak pakai, korang lagi suka pakai barang-barang lain, tak jadi masalah. Janji korang nak buat lah. Okay, untuk video kali ni aku nak tunjukkan satu barang yang lebih mudah korang nak buat kerja, nak dapatkan balik barang jadi macam asal balik, dan lebih efektif lah. Dia tak membuang masa, tak payah menunggu, dan lain-lain. Kira benda ni memang mudah lah. Jadi korang tak perlulah nak tunggu masa lama, nak tunggu gam tu kering dan lain-lain. Okey, jangan membuang masa lagi. Jadi aku akan ceritakan sedikit tentang tool yang aku guna bila ada barang yang aku nak spray tu patah. Okey, jom. Okey, bercerita tentang poin tadi, aku rasa korang dah tahulah banyak benda yang korang boleh buat untuk lekatkan balik barang-barang plastik yang patah, nak jadikan rapat balik. Seperti contoh yang aku biasa tengok ialah ada orang yang menggunakan gam tutan, ada yang guna gam gajah, ada yang guna fiber simen nak rapatkan balik dan lain-lain lah. Silap-silap ada orang yang guna glue gun juga untuk rapatkan part-part plastik. Jadi itu tak jadi masalah kalau ikutkan, cuma ketahanan dia aku takut tak berapa tahan lah. Bila korang dah masuk kat part kenderaan korang, dia akan tempur angin lah. Bila gam tu tak terlalu kuat, jadi dia akan jadi masalah dan boleh jadi patah tu balik lah, dia pecah balik. Gam yang korang gam tu dia akan pecah balik. Okey, ini ada satu tool yang biasa aku guna kalau customer ada datang dan ada bawa part-part yang patah. Jadi aku akan gunakan tool ni lah. Jadi jom kita tengok apa yang ada dalam kotak kat depan aku ni. Alright. Okey, untuk barang yang aku biasa gunakan ni ialah lebih efektif lah, dan sangat-sangat cepat, tak membuang masa lah. Kalau korang menggunakan gam, korang perlu tunggu, betul tak? Tunggu, nak perlu ada cuaca yang panas, nak betul gam tu betul-betul lekat. Jadi untuk kurangkan korang punya masa daripada terbuang, aku sarankan korang pakai tool yang aku guna ni untuk proses kerja yang korang nak buat lah. Kalau ada part-part kereta, seperti skirting, bumper, spoiler, yang berkaitan dengan barang-barang plastik lah, aku prefer korang pakai untuk gun jenis ni. Okey, kebanyakan orang akan panggil dia welding plastik, ataupun stapler gun. Kalau korang tengok bentuk dia pun, dia seakan sama dengan glue gun. Kalau korang nampak glue gun kan, kita akan masuk daripada gam dari belakang gun dia. Jadi sistem dia, dia punya gun dia memang serupa lah, cuma dia punya function dia lah berbeza. Okey, kira untuk gun ni, dia fungsi untuk macam glue gun pun tetap sama, dia memanaskan barang. Jadi kalau glue gun dia nak cairkan gam keras yang ada batang tu,
Kalau untuk dia nak cairkan untuk barang yang kita perlukan, iaitu besi untuk lock cover set ataupun barang-barang yang patah lah. Ini function gun ni ialah dia nak panaskan part besi yang nak melekat ke bahagian plastik. Okey, untuk stapler gun ataupun welding kit tadi aku dah tunjukkan kat korang. Kiranya dia punya gun tu bentuk dan pararupa dia memang sama dengan glue gun. Glue gun dia pun function dia sama. Okey. Kira barang lain yang korang akan dapat kalau korang pakai barang ni, biasa dia akan bagi cutter ataupun pisau lah. Cutter ni ialah function untuk korang potong bahagian ubat dia, ubat stapler dia. Yang berlebihan, ada kaki berlebihan tu korang akan potong lah, untuk tutup besi tu daripada nampak kat part-part plastik orang. Okey, untuk plier dan pisau ni kira kita tolak tepi. Aku nak bercerita tentang ubat stapler dia. Okey, rasa aku ubat dia ada pelbagai saiz. Tapi untuk aku sendiri pakai, aku akan pakai dua jenis saiz ni sajalah. Untuk lain saiz tu aku tak berapa pasti, tapi aku rasa memang ada saiz yang lebih besar lagi dan lain-lain lah, ataupun lagi kecil. Okey, untuk ubat stapler yang biasa aku akan gunakan ialah saiz dia ialah 0.6 mm dengan 0.8 mm. Okey, untuk 0.6 mm ni kebiasaan aku buat barang untuk barang-barang motor lah, barang-barang plastik motor. Sebab bahagian plastik untuk cover set motor, apa yang berkaitan dengan plastik lah, semuanya kebanyakan memang nipis lah. Jadi kalau aku pakai 0.8 ni, risiko untuk tembus daripada plastik tu, daripada korang nak rapatkan balik, dia boleh jadi tembus lah kalau korang tersilap pilih saiz. Untuk 0.8 ni aku akan gunakan pada part-part kenderaan kereta lah. Sebab barang-barang macam bumper kereta dia lebih tebal lah. Jadi untuk saiz ni aku lebih suka pakai 0.8 mm daripada 0.6. Sebab untuk antara dua saiz ni ialah dia punya kecil besar lah, ubat stapler dia. Kalau 0.6 dia halus sikit, kalau untuk 0.8 dia tebal sikit. Okey, lain-lain yang aku boleh beritahu ialah dia ada pelbagai jenis corak lah. Dia ada bentuk S, bentuk ular, bentuk W, V-type. Itu aku akan explain lebih detail lah. Okey, apa yang korang nampak ni, ini ialah tool yang aku akan gunakan untuk welding balik barang-barang plastik yang patah dan rapatkan balik kembali kepada asal. Jadi korang dah tahu saiz yang aku beritahu tadi dan ada pelbagai bentuk. Okey, yang lain, untuk saiz-saiz lain aku tak dapat bagi contoh sebab aku ada dua saiz ni saja, iaitu 0.6 dan 0.8. Apa yang korang tengok ni dia punya besi. Kalau korang betul-betul dapat tengok di tangan kanan aku ni ialah 0.8 lah, bermakna dia lebih, besi dia lebih besar lah daripada 0.6. Ini ialah dia punya perbezaan saiz dia lah. Jadi untuk 0.8 ni aku lebih suka, aku refer korang buat untuk part kereta sebab dia lebih tebal, dan plastik, part-part plastik yang ada kat kereta tu lebih tebal lah daripada barang-barang motor. Untuk motor aku lebih refer korang pakai 0.6 mm sebab dia lebih halus lah. Jadi kalau korang pakai 0.8 mm, aku takut besi ni akan tembus lah kat kawasan part plastik korang yang korang nak stapler tu. Untuk bentuk pula, bentuk ni dia dibuat untuk pelbagai sudut lah senang cerita. Kalau untuk ni mungkin untuk flat, tempat flat korang lebih mudah pakai bentuk jenis macam ni. Bila korang stapler, kedudukan dia akan lebih mudah lah. Dia tengok berapa kerosakan yang berlaku kat barang-barang plastik korang. Jadi yang mana sesuai korang boleh pilih lah. Jangan yang bentuk ni tak ngam dengan kawasan plastik yang korang nak stapler tu, jadi dia tak akan berkesan lah. Kalau boleh
tengok balik dia punya bentuk dia. Bentuk ni boleh tak pakai untuk bahagian bucu, sesuai tak? Kalau bahagian bucu tak sesuai, kita akan pakai V punya lah. Untuk V ni biasanya bahagian bucu dia lebih sesuai. Jadi ini adalah dia punya bentuk untuk kegunaan dia dan saiz lah. Jadi kita akan pergi terus macam mana kita nak stapler part-part plastik yang dah patah lah, untuk jadikan dia menjadi bentuk yang asal. Yang seterusnya, ini adalah barang contoh yang patah, yang aku tunjuk kat korang tadi. Kalau korang tengok, dia punya ketebalan plastik ni tak terlalu tebal lah. Itu aku tak syorkan korang pakai 0.8, sebab bila 0.8 dia akan tembus terus lah permukaan tu. Jadi dia akan nampak lah. Dan satu lagi, dia tak akan melekat. Okey, macam mana nak guna gun dia? Ini gun aku dah masukkan soket plug dia. Jadi dia tak perlu tunggulah untuk jadi panas. Dia memang sama dengan glue gun, tapi glue gun nak tunggu dia panas. Tapi untuk gun welding plastik ni, korang tak perlu tunggu daripada gun ni nak jadi panas. Bila korang trigger je, dia akan bagi heat lah kat kawasan tembaga ni dan terus ke besi. Jadinya bila korang nak masuk plug, korang boleh terus welding barang-barang part plastik yang korang nak rapatkan balik lah. Okey, ini aku gunakan bentuk ni untuk kawasan tegak ni, dan korang boleh tengok kira apa yang korang nampak ni, benda ni semua aku dah stapler lah. Untuk bahagian part yang patah tadi, yang aku cuba tarik tunjuk kat korang, inilah hasilnya bila korang dah stapler. Jadi stapler ni memang betul-betul kuat tak jadi masalah. Okey, apa yang korang tengok, kalau betul-betul korang lihat ada rongga-rongga kecil ni, tapi kalau korang betul-betul fokus, adjust kedudukan dia betul-betul ngam dengan kawasan asal dia, mungkin kawasan gap ni tak akan ada lah. Kalau ada, korang perlu tutup lah dengan simen. Jadi korang tak perlu pakai gam, sebab dia makan masa. Tapi kalau korang nak betul-betul perfect, boleh juga pakai gam, bagi dia lekat sedikit, dan korang akan pakai stapler gun ni untuk kuatkan dia. Kalau untuk kuatkan dia pakai gam gajah, aku rasa tak sesuai lah, sebab dia tak tahan lama. Okey, inilah hasilnya bila dah siap. Okey, apa yang aku cuba terangkan sebelum ni ialah inilah kaki ubat stapler ni, yang bilin-bilin ni. Kalau korang betul-betul lihat, kaki ni kita akan potong lah. Itu sebab dia bagi kata, dan korang potong je lah macam biasa. Jadi kalau tak potong, dia akan nampak lah. Okey gang, part-part barang contoh tadi yang patah aku dah tunjuk kat korang. Dan akhirnya bila korang dah stapler, inilah hasilnya. Jadi korang nampak aku dah kata bahagian-bahagian part-part besi ni. Jadi tinggal ratakan saja, dan barang dah jadi serupa asal balik lah. Kalau boleh kawasan-kawasan ni korang adjust, kasih ngam-ngam supaya tak ada rongga-rongga. Takut bahagian, kalau part bahagian skru, kalau terlebih rongga, dia akan lari lah lubang skru dan sebagainya. Okey, jadi apa yang korang nampak inilah hasilnya bila korang pakai stapler gun tadi yang aku tunjuk kat korang.
lebih mudah dan lebih cepat lah. Dalam beberapa minit dah selesai lah masalah part-part yang patah. Jadi dia tak menggunakan masa yang terlalu banyak. Dan barang yang tool yang aku tunjuk kat korang tadi ialah barang yang paling cepat lah nak selesaikan masalah. Apa yang korang nampak tu, itulah macam mana aku selesaikan masalah. Bila ada bahagian part-part plastik yang patah, aku akan stapler lah ataupun pakai welding kit tadi untuk selesaikan masalah patah. Jadi itulah hasilnya, apa yang korang nampak itulah. Jadi kalau korang nak sempurnakan lagi, kalau boleh part-part yang patah tu korang adjust, kasih betul-betul rapat lah. Jangan buat seperti aku tadi, sebab kedudukan aku tadi susah. Sebab aku nak pegang barang lagi, aku nak jaga kamera lagi. Jadi kalau boleh buat susun dia punya patah, bahagian patah tu susun bagi rapat balik. Jadi dia tak akan jadi rongga lah. Tak akan ada rongga. Kalau ada rongga, korang perlu simen lah kawasan tersebut. Sebab bila masuk color nanti, kawasan tu akan nampak lah ada bahagian-bahagian ruang kecil, dan itu akan memburukkan lagi keadaan. Ok geng, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kalau ada manfaat, jangan lupa tekan like di bawah video aku ni. Jadi kita akan jumpa lagi dalam video next. Alright, kira aku gerak dulu geng. Papa Roger. Ciao.